pengumuman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan perikanan Kementerian itu pada 2018. Amanah, satu nilai yang tidak boleh dijual beli. Dalam setiap tugas yang dipikul, tersimpan kepercayaan masyarakat. Namun, apabila manusia mula leka, amanah boleh tergadai hanya kerana keinginan sementara. Di mana? Nak lah sini. Nak projek? Cik Zaim, Ya? ini projek untuk syarikat Azwan. Dia kata urgent. Harta lu, semua orang kata urgent ni. Kat sini ya. Zaim, kau marah-marah budak kau tadi. Ni sikit, santai, buat kerja. Tak adalah, aku stres tu. Kerja dah lah banyak. Gaji cikut, kau tengok kerja aku ni, dah bertimbung kan ni? Relax je, santai, tak payah marah. Ni benda semua boleh settle lah. Tekanan kerja dan peluang membuka ruang kepada kesilapan. Encik Zaim, Azwan, sibuk nampak? Banyak projek banyak sangat ni. Kenapa tu? Kita pun banyak, tapi kalau Encik Zaim tolong boleh? Tak boleh Azwan. Dalam company ni kita ada prosedur. Kita kena ikut juga prosedur tu macam mana pun. Tapi itulah, bos saya pun dah tekan-tekan dah ni. Tak boleh macam tu. Salah macam tu dah ikut prosedur. Company awak, company saya. Kalau macam ni boleh? Azwan, tak boleh ni. Salah ni Azwan. Tak apa, ambil je, nanti awak fikir. Saat ini, pilihan menentukan segalanya. Nanti Encik Zaim bagi tahu je jumlah. Saya boleh bagi lebih? Okey, boleh settle? Boleh? Boleh. Terima kasih Encik Zaim. Kita sama-sama Melayu kan? Di bawah Akta SPRM 2009, perbuatan ini adalah satu kesalahan jenayah. Namun, apabila hati dikuasai nafsu, undang-undang dilupakan. Zaim, ini projek kau hari tu kan? Betul? Kau tengok, orang ni accident sebab projek kau. Projek kau ni sekarang tak menjadi tau, kau tengok. Tanah tak betul, konkrit tak betul semua. Kau yang settlekan kan? Kau yang luluskan approve projek ni, betul? Betul lah aku settle tu, tapi bukannya orang tahu pun. Tapi masalah sekarang ni, orang ni accident sebab kau. Adalah. Dia accident sebab dia sendiri, dia tak jaga. Tak ada, dia accident sebab kau punya jalan tu tak cukup barang. Rasuah bukan sekadar pelanggaran undang-undang. Ia merosakkan sistem, menghancurkan kepercayaan dan memberi kesan kepada masyarakat yang tidak bersalah. Masuk. Kami daripada unit SPRM. Encik Zaim, anda terlibat dengan kes rasuah. Apa salah saya? Kenapa tak kat saya? Saya tak buat apa. Anda disiasat di bawah Akta SPRM 2009. Awak tak ada bukti. Ini adalah bukti anda terlibat dalam kes rasuah. Tak. Aku tak bersalah. Aku tak buat apa. Kau yang buat apa? Kau yang buat apa? Aku tak salah. Aku tak. Tiada siapa yang kebal daripada undang-undang. Cik, apa kami cik? Cik, betul ke cik yang pasal rasuah? Cik. Cik, pasal yang rasuah itu. Bagaimana dia tolong beritahu sekarang macam mana dengan keadaan projek hari ni? Cik, saya nak tanya macam mana dengan Encik tak ada masalah ke? Tolong Encik. Saya nak tanya dekat bos ni. Cik, rasuah tu berkenaan ni macam mana sebenarnya? Apa yang jadi sebenarnya? Hanya kerana duit, aku hilang kerja, maruah dan semua. Tapi kalau macam saya bagi ni boleh? Minta tolong. Azwan, tak boleh ni. Salah ni Azwan. Tapi Encik Zaim boleh fikir lagi lah. Ambil je dulu, nanti Encik Zaim fikir. Okey lah gitu. Saya fikirkan. Terima kasih Encik Zaim. Encik Zaim yang terbaik. Penyesalan sering datang lewat, tetapi kesannya kekal.
Rasuah boleh dicegah jika kita berani berkata tidak. Kita perlu berpegang teguh nilai integriti. Kita juga perlu elakkan sebarang bentuk suapan. Laporkan kepada pihak berkuasa jika ternampak berlaku sebarang kesalahan. Dan akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mematuhi undang-undang. Setiap individu memainkan peranan dalam membina masyarakat yang teguh. Ingatlah, harga sebuah amanah terlalu mahal untuk digadaikan. Kami benci rasuah.